Geng, tengok tong sampah aku geng. Comel tak geng. Ni geng. Tong sampah isi rumah bentuk Mickey Mouse geng. Memang comel geng. Ada kaki, ada telinga pula. Yang aku ambil ni geng, saiz besar. Saiz besar, ada kaki dan ada telinga pula. Dia ada bermacam saiz dan bermacam warna. Yang aku ambil ni warna beige. Ni warna beige plus warna hitam. Berkaki dan bertelinga. Ada yang tak ada kaki, ada yang tak ada telinga. Jadi yang aku pilih ni ada kaki, saiz besar, ada telinga. Memang comel geng. Sayang pula pasal nak guna geng. Nak tak sampah kita senang je geng. Kita akak je. Boleh letak plastik sampah, dia ada bakul suku pula dalam ni. Okey, kita boleh akak bila masa yang kita suka, kita boleh letak dan letak dia punya badan. Okey, satu je geng. Memang comel geng. Sesuai lah geng untuk letak di dalam bilik anak-anak kita geng. Memang comel. Ni rasa sayang pula nak guna geng. Memang comel. Smooth je ni. Dia punya penutup ni smooth je. Memang cantik geng. Jika berkenan geng, dapatkan di Beg Kuning geng. Sementara harga masih murah. Okay, cek Beg Kuning, korang dapat harga berapa. Memang comel geng. Okay geng, bye bye. Dapatkan di Beg Kuning.